Ni udang rempah saya. Hari-hari saya masak, saya duduk saja je. Udang ni yang masuk sendiri. Mula-mula nampak ni udang ni duduk saja. Okey, mula-mula kita buat tepung. Okey, lepas tu kita masuk dalam kuali. Dia masak-masak, dia goreng dulu and then kita keluarkan. Okey, lepas keluarkan tu masuklah rempah kari. Simple. Okey, lepas tu potong-potong, hiris-hiris, bawang merah, bawang putih kita tumbuk and then halia sikit. Okey, lepas tu kita masuklah daun kari sikit. Okey, lepas tu kan udang ni akan tambah dengan tomato. Dia masuk sendiri je semua. Lepas tu ayak pun tertambah lagi and then tunggu sampai mendidih and then masuklah garam gula secukupnya. Okey, lepas tu masuklah udang. Tu dia masuk sendiri tu. Okey, lepas tu kita hiris-hiris bawang merah and then kita kacau-kacau. Simple je lauk hari ni. Cukuplah kan? Satu lauk pun dah cukup. Okey, apa lagi? Jomlah kita makan. Jom kai. Nak masuk mulut pun kena sendiri.